Tuan-tuan perasan tak, semakin lama harga barang semakin naik dan kuasa beli kita semakin lama semakin jatuh. Macam mana boleh jadi macam ni ya? Ini adalah kesan daripada kadar inflasi. Semakin tinggi kenaikan kadar inflasi, semakin jatuhlah kuasa beli. Katakanlah kita ada RM10,000 di dalam akaun bank kita, mengikut konsep Net Present Value NPV, RM10,000 ni takkan sama nilainya lagi 2 tahun akan datang, di mana akan ada susut nilai ataupun pengurangan kuasa beli di situ. Susut nilai ini bergantung kepada keadaan ekonomi dan juga politik sesebuah negara. Jadi macam mana kita nak lawan inflasi ni? Menurut kata pakar kewangan nombor 1 negara, Tuan Azizi Ali, simpanan jangka masa panjang yang mesti kita alihkan ialah dalam bentuk emas. Dengan cara menyimpan dalam bentuk emas, kita dapat kekalkan kuasa beli kita dan juga nilai kekayaan kita akan selamat daripada dikikis inflasi. Dengan cara menyimpan dalam bentuk emas, kita dapat kekalkan kuasa beli kita dan juga nilai kekayaan kita akan selamat daripada dikikis inflasi. Kerana faktor kemerosotan wang ringgit kita. Wang ringgit yang kita ada hari ini tak akan sama dengan 2 atau 3 tahun akan datang. Jangan bertangguh lagi untuk simpan sebahagian daripada harta kekayaan anda dalam bentuk emas. Ingin mulakan simpanan emas dengan ilmu? Boleh follow saya rapat-rapat.